Student engineering jangan salah beli laptop. Nanti software yang stres bukan korang je tau. Adik ni tanya untuk course engineering yang biasa guna AutoCAD, MATLAB, coding C++ ataupun Python, itu semuanya software berat kan? So depan saya ni saya nak recommend satu laptop yang minimum untuk adik-adik pakai sampai last semester pun tak ada masalah. Okey, jadi depan saya ni ada satu laptop Acer Nitro 5 menggunakan prosesor i5 10th Gen, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD NVMe dan menggunakan GPU GTX 1650 Ti berukuran 15 inci dan display dia 144Hz. Dengan bajet bawah 2,000 je, korang dah dapat satu laptop yang boleh support untuk course engineering, tiada masalah. Kalau adik-adik takut tak tahu nak pilih mana satu laptop yang sesuai dengan kos korang, boleh DM kita. Kakak tolong korang. Okay? Boleh DM kita, boleh walk in kedai kita dekat Bandar Sawir Petaling Jaya. Yang jauh tu tak perlu risau. Kita juga boleh buat postage ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okay adik-adikku, jangan lupa untuk like, follow dan share.